Antara kejohanan terbesar negara-negara di dunia ni iaitu Olimpiad akan diadakan pada tahun ni. Jadi kita nak throwback sikit tengok game antara WFM Alia Anin Azwa Bakri, legend pemain wanita negara, menentang IM Marta dari Ecuador. Kat sini Alia main putih, dia tolak pawn ke D4. Kita ada pawn ke G6 kat sini. Naik F3, bishop G7, E4, D6, C4 dan seterusnya. Naik F6, keluar nak makan pawn. Jadi Alia keluarkan naik dia sambil kawal pawn tu. Kita ada 0-0, castling oleh hitam. Bishop E2, naik B ke D7 dan seterusnya. 0-0, castling oleh putih pula. Kat sini, dua-dua dah siap, jadi boleh berperang. Pawn E5 ditolak oleh Marta, tetapi pawn tu tidak dimakan lagi. Alia keluarkan bishop dia pergi ke E3. Kita ada knight ke G4, cuba untuk makan bishop ni, tapi Alia sayang bishop tu, dia larikan bishop pergi ke G5 serang queen, dan pawn F6 ditolak kat sini, blok macam ni. Jadi bishop tu balik ke D2 kat sini. Okey, C6 oleh hitam dan kita dapat tengok kat sini. Kat sini putih boleh mainkan pawn ke D5. Ini move yang bagus sebab selepas pawn makan pawn, kita dapat tengok hitam sedikit lemas, sedikit krem. Buah-buah dia tak banyak aktif berbanding buah putih. Ini boleh dimainkan, tapi kat sini Alia pilih untuk mainkan knight pergi ke E1, buka laluan untuk serang knight. Jadi knight lari dulu pergi ke H6 dan barulah Alia tolak pawn ke D5. Sama je. Okey, Marta kata tak boleh jadi, space dia ataupun ruang dia kecil, jadi dia pun buat serangan balas, tolak pawn ke F5. Cuma ini merupakan blunder seawal gerakan ke-12. Okey, cuba korang pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan bagus yang nak dimainkan oleh Alia. Silakan. Okey, apakah jawapannya? Kat sini Alia mainkan move bagus, pawn D, makan pawn C6, ancam nak makan knight. Lepas pawn makan pawn, kita ada bishop makan knight dekat sana. Bishop terpaksa makan balik dan kita dapat tengok sebenarnya ini buka laluan untuk makan pawn free. Bila dah free percuma, makan sajalah, dan orang dah sedekah, kita makan je. Rook pergi ke F6 serang queen dan queen balik ke D1 dan kita dapat tengok kat sini putih dah ada kelebihan satu pawn. Okey, queen E7 oleh hitam, cuma ini sekali lagi blunder oleh hitam. Apakah gerakan bagus kat sini? Putih boleh mainkan knight pergi ke D5 sebenarnya. Kenapa? Ya, sebab knight ni sedang serang dua-dua ni, kita panggil ini taktik fork. Kalau queen tu lari, memang rook tu akan mati, dan sebenarnya knight ni tak boleh dimakan. Kalau knight tu dimakan, memang queen akan makan, dan kita dapat tengok ada fork yang lain pula. King lari, rook akan mati percuma kat sini. Tetapi sayangnya Alia tak perasan move ni, jadi dia gerakkan queen pergi ke C2 kat sini. Kita ada knight pergi ke C5 nak makan pawn. Seterusnya rook ke D1, A5, bishop F3, knight ke E6 kat sini, knight ke E2, knight ke G5 dan knight ke G3. Okey, F4 serang knight, knight masuk balik ke E2 dan knight makan bishop, knight makan knight. Dan G5 pula. Tengok macam mana agresifnya hitam cuba untuk serang Alia. Manakala Alia, kita nak tengok macam mana dia defend dengan bagus kat sini. Okey, queen ke D3. Nak cuba masuk dan cuba buat serang balas. Kita ada bishop ke G4. Pawn H3 serang bishop. Bishop lari ke belakang dan queen masuk ke D7. Kat sini rook ke E8. Kita ada queen makan queen. Rook makan balik. Dan rook masuk buat check. Block dengan bishop. Dan kat sini Alia pergi ke A8. Cuba untuk makan pawn. Yang free kat sini tak boleh defend. Okey, Marta kata tak apa, dia cuba serang. Dia tolak pawn ke G4. Kita ada pawn makan G4 dan seterusnya bishop makan. Tapi kat sini Alia tak makan lagi sebab dia kata ini bila-bila free, bila-bila pun boleh makan. Jadi dia gerakkan rook ke D1 terlebih dahulu. Cuba untuk kawal file ni. Tengok macam mana cara pemain Malaysia main. Okey, rook ke G7 kat sini. Cuba untuk buat taktik dengan bishop makan knight kat sini sebab pawn tak boleh makan balik, ada open check. Jadi Alia larikan dulu king dia ke tepi dan kita ada rook ke H6 pula. Sekali lagi nak makan knight kat sini dan cuba untuk buat serangan berbahaya di sebelah belakang. Jadi Alia kata relax, dia boleh defend, dia masukkan knight pergi ke G1. Kita ada bishop makan knight, knight makan balik dan rook check, king lari, rook makan rook, king makan rook dan kat sini Alia bagi je pawn tu untuk dimakan. Rook makan dan Alia patah balik. Sekali lagi, dia tak makan pun lagi pawn ni.
dia pergi king ke E2 terlebih dahulu, kawal segalanya. Dan kalau tengok kat sini, memang buah hitam macam pawn E5 dan pawn kat sini, dua-dua ni hanging. Boleh dimakan percuma. Okey, king pergi ke G7 macam ni. Kita ada rook makan pawn E5. King masuk sekali lagi. Rook makan, dua-dua ni memang tak boleh kawal dah. Bishop D6 serang rook, rook check, king lari. Rook H5 nak makan pawn sekali lagi. Pawn defend dan knight masuk ke D4. Cuba untuk pergi ke F5 dan buat serangan bercabang 3 kat sini. Okey, jadi king lari ke D7. Kita ada king masuk ke F3. Rook E7 dan knight E2 nak makan pawn kat sini. Kat sini kalau korang tengok memang pawn ni tak boleh defend. Kalau rook cuba untuk defend macam ni, Alia akan mainkan pawn ke E5 tolak ke depan. Sambil serang bishop, sambil block dia punya serangan. Jadi bishop lari dan knight boleh makan pawn percuma. Jadi hitam kata tak apalah, pawn tu dah free, dia tak nak defend, dia pergi king ke E8. Dan kat sini kita ada knight makan pawn situ. Rook F7 cuba untuk makan macam ni, tapi rook Alia block kat sini. Rook lari nak makan pawn A3 tolak. Rook A4 nak makan pawn sekali lagi, tolak sekali lagi sambil serang bishop. Bishop makan knight, king makan bishop dan kat sini rook C4. F3 oleh Alia, rook C2 nak makan pawn dan tolak ke B4. Dan selepas rook C3 nak makan pawn, Alia pun sama, rook H5 nak makan pawn. Dan kat sini hitam resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab pawn putih terlalu banyak kat sini. Kalau rook makan pawn ni, memang rook boleh makan pawn H7 dan kita dapat tengok ada 4 pawn lawan 1 pawn sahaja. Sebab tu hitam I am Marta Loreno dari Ecuador menyerah kalah dan resign kat sini.